ya anjakan-anjakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia? Dan apa implikasinya kepada guru berjiwa pendidik? Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia pada tahun 2013 hingga 2025 merupakan satu inisiatif yang telah dilancarkan oleh Perdana Menteri kita yang ke-6 pada ketika itu, iaitu Datuk Seri Najib bin Razak, dan juga dibantu oleh Menteri Pendidikan iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Terdapat 11 anjakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Yang pertama sekali, menyediakan kesamarataan akses pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Negara kita telah menyediakan dan menganjurkan 3 kemahiran utama, iaitu kemahiran membaca, matematik dan sains, dalam menyediakan di platform antarabangsa. Seterusnya, kemahiran kurikulum sekolah menengah dan KSSM dan juga kemahiran kurikulum sekolah rendah KSSR pada tahun 2017 telah diperkenalkan. Dan akhir sekali, merombak pendidikan dan memperkenalkan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KEBAT pada tahun 2016. Seterusnya, bagi anjakan kedua, seperti mana yang kita tahu, bahasa Malaysia merupakan bahasa kebangsaan. Bagi mencapai standard di peringkat antarabangsa, murid juga perlu memastikan untuk menguasai bahasa Inggeris. Baiklah, anjakan keduanya ialah kerajaan hendaklah memastikan profession bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris dalam keadaan setara. Pertama sekali, kerajaan hendaklah memperkenalkan kurikulum bahasa Malaysia di peringkat rendah dengan sokongan intensif bagi mengelakkan murid melanjutkan ke kelas peralihan. Seterusnya, kerajaan hendaklah memperkenalkan program Linus untuk subjek bahasa Inggeris. Program Linus singkatan daripada literasi dan juga numerasi. Dan akhir sekali, meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris guru dan memberi peluang pendekatan terhadap bahasa Inggeris. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa negara kita iaitu negara Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum. Oleh itu, anjakan PPM yang ketiga ialah melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai. Menjelang pada tahun 2017, kerajaan telah memperkukuhkan pendidikan sivik sebagai persyarat utama untuk tamat persekolahan. Justru itu, pendidikan Islam dan juga moral sebagai falsafah dan teras utama. Dan akhir sekali, kerajaan telah memperkukuhkan pembangunan holistik kepada setiap murid, iaitu satu murid, satu sukan, satu kelab dan satu badan beruniform. Guru, transformasi keguruan sebagai profesion dalam pilihan kehidupan. Itu adalah anjakan keempat dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Mulai 2013, kerajaan telah mengetatkan syarat pelantikan guru dalam sebanyak 30% graduan teratas. Justru itu, pada tahun yang sama, yakni tahun 2013, kerajaan telah mengetatkan CPD yang lebih memfokuskan dan menumpukan latihan berasaskan sekolah dan juga keperluan individu. Akhir sekali, melaksanakan kerjaya sebagai seorang guru pada tahun 2016 melalui kompetisi dan prestasi. Guru besar dan pengetua merupakan tulang belakang kepada sesebuah sekolah. Baiklah, kita teruskan lagi pada anjakan yang kelima, iaitu memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan setiap sekolah. Mulai tahun 2013, kerajaan telah memperkenalkan pemilihan kriteria berasaskan kompetisi dan mengukuhkan lagi pemilihan seorang pengetua dan juga guru besar di setiap sekolah. Pada tahun yang sama juga, kerajaan telah memperkenalkan pakej kerjaya baru kepada guru besar dan juga pengetua. Lebih baik sokongan dan juga fleksibiliti bagi penambahbaikan sekolah serta meningkatkan accountability bagi meningkatkan prestasi murid. Kita teruskan lagi dengan anjakan yang keenam, iaitu mengupaya PPD, JPN dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus bagi keperluan. Menjelang tahun 2015, bermula dengan sekolah di Sabah dan juga Sarawak, kerajaan telah memastikan 100% penyediaan infrastruktur di sekolah di sana. Akhir sekali, mempercepat penambahbaikan prestasi di sekolah melalui program yang sistematik dan dipimpin oleh PPD di setiap negeri masing-masing. Baiklah, saya akan menerangkan tentang 5 anjakan yang seterusnya dan implikasinya kepada guru berjiwa pendidik.
Anjakan yang seterusnya adalah memanfaatkan teknologi maklumat komunikasi di sekolah bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Sebagai contoh, memastikan akses internet dan penyediaan teknologi seperti komputer riba, tablet dan sebagainya dalam keadaan baik di semua sekolah. Hal ini bagi memastikan penggunaan platform pembelajaran digital secara meluas di negara. Secara implikasinya, ia dapat melatih murid dan guru dalam penggunaan teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran. Anjakan yang selanjutnya, mentransformasikan kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Pihak kerajaan perlulah menstruktur semula kementerian bagi meningkatkan keberkesanan pengurusan pendidikan. Hal ini bagi memastikan sistem pemantauan prestasi yang lebih cekap dan tulus. Selain itu, pihak kerajaan perlu menggunakan data dan analitik bagi meningkatkan kecekapan dasar pendidikan. Anjakan yang seterusnya bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Penlibatan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak perlulah dipertingkatkan. Selain itu, menjalin kerjasama strategik dengan sektor swasta dalam memperkukuh pendidikan teknikal dan vokasional. Sebagai contoh, 1,000 beasiswa daripada sektor swasta telah disediakan untuk murid yang berbakat daripada komuniti miskin untuk belajar di sektor antarabangsa dan swasta. Akhir sekali, memperluaskan program sokongan komuniti bagi membantu murid dan sekolah yang memerlukan. Anjakan yang berikutnya adalah memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan keberkesanan perbelanjaan pendidikan dengan perancangan yang lebih strategik. Sebagai contoh, mengaitkan setiap program ke arah keberhasilan murid yang lebih jelas dan merealisasi program yang berimpak rendah selaras dengan anjakan keseluruhan kerajaan. Hal ini bagi mengoptimumkan penggunaan sumber dalam sistem pendidikan. Selain itu, bagi memastikan bantuan pendidikan sampai kepada golongan sasaran dengan lebih cekap. Baiklah, kita bergerak kepada anjakan yang terakhir. Anjakan yang terakhir adalah meningkatkan ketulusan untuk kebertanggungjawaban awam secara langsung. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan laporan tahunan mengenai pencapaian sistem pendidikan. Sebagai contoh, menerbitkan laporan tahunan awam mengenai kemajuan sasaran dan inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan mulai pada tahun 2013. Hal ini dapat meningkatkan keterbukaan pengurusan dan perancangan pendidikan. Selain itu, memperkenalkan mekanisme pemantauan dan maklum balas daripada masyarakat terhadap dasar pendidikan. Baiklah, kita bergerak pula kepada implikasi anjakan-anjakan PTM kepada guru berjiwa pendidik. Pertama sekali, secara implikasinya, profesionalisme dan kompetensi guru dapat ditingkatkan. Hal ini kita dapat lihat sifat profesionalisme dalam diri seorang guru dapat ditingkatkan daripada anjakan-anjakan PTM ini. Selain itu, dapat melahirkan lebih ramai guru dengan sifat yang lebih kompetitif. Di samping itu, peranan guru sebagai pemimpin dan pemudah cara lebih dipertengahkan dalam sistem pendidikan. Akhir sekali, accountability dan keberkesanan dalam pengajaran dapat ditingkatkan. Sekian saja daripada kami. Terimalah pantun 4 kerat. Kalau ada sumur di ladang, izinkan kami menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, kita akan berjumpa lagi. Bye.